Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Nurdana Batisha dan Elisa Kaisara, wartawan TVPSS. Pada hari ini 25 Julai, hari Khamis, SMK Seri Bali mengadakan Hari Keusahawanan dan Hari Anugerah. Terdapat beberapa gerai yang menjual pelbagai jenis makanan dan minuman. Contohnya seperti spaghetti, popcorn chicken dan lain-lain. terdapat pelbagai pameran agensi seperti tabung haji, DPJ, KPM dan lain-lain lagi. Assalamualaikum, hari ini bersama dengan saya, wartawan TVPSS, Elisa Kaisara. Selamat. Hari ini saya bersama Muhammad Aiman Adi bin Puniran daripada Klinik Caah. So dia dah cakap dia daripada mana? Dia daripada Klinik Kesihatan Caah. Klinik Kesihatan Caah. Baiklah, apa perasaan tuan bila dapat sertai Hari Keusahawanan sekolah kami? Teruja sebab kali pertama klinik dipanggil kat sini. Teruja lah sebab nampak banyak makanan. Sedap tak makanan dia? Tadi dah try roti apa tadi dengan mushroom soup tu, sedap lah. Dengan teh green tea, sedap alhamdulillah, sedap. So apa first impression tuan bila sampai ke sekolah kami? Besar, cantik, bersih. Baiklah, itu saja. Terima kasih tuan. Nama saya Muhammad Amirul Ashraf Imam Azhar, Batu Kesihatan Awam dari Pejabat Kesihatan Daerah Sekamat. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh? Sila teruskan. So apa perasaan apa bila dapat sertai kami punya Hari Keusahawanan? Okey. Perasaannya kita biasa gembira dan dapatlah kita kenal dengan adik-adik sekolah daripada sekolah Seri Bali Caah. Jadi baguslah program-program ni dijalankan, dapat membimbing orang untuk nama-nama pengetahuan. Kadang-kadang isu-isu semasa ni korang tak tahu. Korang cuma tahu dalam sekolah belajar balik rumah kan. Isu-isu semasa dekat sekitaran sekolah ni, di mana ada satu kawasan wabak Taman Mendegi, dekat Taman Muhibah, dekatan dengan sekolah korang. Terdapat satu kawasan wabak Taman Mendegi. Okay, so apa first impression abang bila datang sekolah kami? Impression, sangkakan sambutan biasa-biasa je. Biasa ni kita masuk sekolah, kadang-kadang budak-budak tu tengok benda biasa common. Tapi kali ni menarik, ramai juga pelajar-pelajar tanya kan apa itu denggi, apa nyamuk dan sekali-kali ni lah. Terutama sekali kepada pelajar lepas SPM untuk melangkah ke alam berikutnya. Dia orang boleh tahu ada peluang-peluang kerjaya yang ditawarkan selepas tu dalam KKM gitu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam strive to be champion. Saya Hafiz Syakir Haziq, wartawan muda TVPSS, melaporkan diri. Di sini saya bersama Tuan Zabidi selaku Jabatan Pengangkutan Jalan Raya Cawangan Segamat. Saya akan menginterview Tuan Zabidi dengan beberapa soalan. Soalan pertama saya, apakah perasaan Tuan setelah melihat Hari Keusahawanan di sekolah kami? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjemput pihak JBJ dalam program Keusahawanan pelajar di sekolah SMK Seri Bali. Yang pertama soalan, alhamdulillah nampaknya program ni berjalan dengan lancar, teratur dan mempunyai ciri-ciri keunikan. Okey, kita bagi ke soalan seterusnya. Boleh Encik Tuan ceritakan apakah kesalahan yang selalu dilakukan oleh penunggang motor di jalan raya? Okey, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna-pengguna jalan raya, yang pertama ialah tiada lesen memandu. Yang kedua, tidak memakai topi keledar. Yang ketiga, memandu secara melulu atau bahaya ataupun melumba haram. Yang ketiga, tidak memakai tali pinggang keledar. Yang keseluruhnya ialah memotong di double line atau potongan dua garisan berkembang. Yang seterusnya ialah melanggar lampu isyarat warna merah. Itu yang sering dilakukan oleh pengguna jalan raya sekarang. Kita pergi ke soalan terakhir.
Cadangan Tuan, bagaimana cara untuk mengelakkan kemalangan yang selalu berlaku di jalan raya? Cara mengelakkan seringnya berlaku kemalangan, yang pertama selalu diberi ceramah pendidikan keselamatan raya di sekolah-sekolah atau di mana-mana institusi kerajaan atau swasta. Yang kedua, kita akan buat pameran di sekolah-sekolah ataupun di institusi swasta. Dan ketiganya, kita membuat evokasi jalan raya, keselamatan jalan raya untuk pengguna jalan raya. Terima kasih atas cadangan itu tadi daripada Tuan Zabidi. Terima kasih, sama. Sekian saya melaporkan diri.